Nak tengok video apa lah? Video perang-perang best juga. Sultan Muhammad Al-Fatih solat waktu perang. Macam mana nak solat waktu perang? Kan bahaya. Korang dah tengok video tadi kan? Mestilah video ni aku nak cakap pasal solat perang, ataupun kita sebut solat khauf. Solat khauf ni apa? Solat khauf ni adalah solat yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan ketakutan. Contohnya solat ketika perang. Solat ketika perang ni dia berbeza dengan solat-solat lain kerana terdapat banyak rukhsah, lagi-lagi time kita solat waktu Jumaat. Macam kita tahu time kita perang ni banyak berlaku keadaan yang membuatkan kita pindah antara satu tempat ke tempat lain. Sebab apa? Sebab kita nak selamatkan diri kita dan elak daripada ancaman musuh. Jadi solat perang ni dia ikut kemampuan kita berdasarkan keadaan yang kita tengah lalui time tu. Antara sebab-sebab yang membolehkan solat khauf iaitu kehadiran musuh, merujuk dalam situasi peperangan atau ancaman ketenteraan di mana terdapat musuh yang boleh menyerang bila-bila masa sahaja. Solat khauf ketika ini dibolehkan kerana keselamatan nyawa menjadi keutamaan, tetapi tetap tidak boleh meninggalkan solat. Contohnya, tentera Islam sedang berperang dan perlu tetap bersolat walaupun keadaan berjaga-jaga terhadap serangan musuh. Seterusnya, kaifiat solat khauf jika musuh berada bukan dari arah kiblat. Pertama, pasukan dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama akan solat bersama imam, manakala kumpulan kedua akan terus berjaga dan mengawasi musuh. Yang kedua, solat dilaksanakan dalam dua pusingan. Imam akan solat dua kali, satu dengan kumpulan pertama, satu lagi dengan kumpulan yang kedua. Yang ketiga, niat imam berbeza. Solat pertama, imam berniat solat fardu. Solat yang kedua, imam berniat solat sunat. Yang keempat, menukar giliran. Setelah kumpulan pertama selesai solat, mereka akan terus berjaga dan mengawasi pula kawasan tersebut, manakala kumpulan kedua akan solat. Tujuan tersebut supaya semua anggota tentera dapat bersolat tanpa mengabaikan keselamatan pasukan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang fadilat solat khauf. Fadilat solat khauf yang pertama, dia dapat memudahkan para mukallaf untuk menunaikan kewajipan solat untuk menghubungkan diri kita dengan Allah. Yang kedua, kita akan mendapat ketenangan kerana kita sentiasa mengingat Allah, dan tambahkan lagi keyakinan kita supaya Allah dapat beri kemenangan dan bantuan kepada kita. Dan yang last sekali, dia dapat menunjukkan bahawa solat itu adalah benda yang sangat penting dilakukan walaupun dalam keadaan genting seperti time perang. Alhamdulillah, nampaknya video kita telah sampai ke penghujungnya. Tetapi pada saya, hujah tanpa dalil bagai bangunan tanpa asas. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi saya bacakan maksudnya di sini. Untuk ayat 238 bermaksud, peliharalah semua solat dan solat wusta, iaitu solat asar, dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Jadi di sini kita boleh lihat betapa pentingnya solat, sehingga kan Allah menyuruh kita dan menekankan kita untuk menunaikan solat, terutamanya di dalam waktu-waktu biasa dan di dalam waktu perang. Jadi untuk ayat 239,
Maksudnya, jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkenderaan. Kemudian apabila telah aman, selamat, maka ingatlah Allah, solatlah sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini Allah telah memberikan keringanan kepada hamba-Nya yang berjihad di jalan Allah di dalam peperangan dengan memberikan rukhsah, iaitu kemudahan di dalam beribadat. Jadi tunaikanlah solat walau mana pun kita berada, dan solat tu merupakan tiang agama. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.